suara pecah atau bunyi tin kosong memang rosakkan mood gaming dan kerja anda. Hari ini, kita bandingkan 6 pilihan terbaik untuk menaik taraf audio meja anda. Antara calonnya ialah Razer Normo V2, Edifier, Creative, Vinfear dan Logitech. Pilihan nombor 1 kami adalah legenda bajet yang masih belum terkalah sehingga kini. Nombor 6, Razer Normo V2, terbaik untuk peminat gaming tegar. Set 2.1 ini menggunakan pemaju full range 3 inci dengan palam fasa aluminium untuk kejelasan vokal yang sangat tajam. Subwoofer downfiring 5.5 incinya menghasilkan bas yang anda boleh rasa dalam dada. Manakala pencahayaan chroma RGB di bahagian belakang akan menaikkan lagi suasana bilik anda. Sambungan sangat fleksibel melalui USB atau Bluetooth 5.3. Namun, perisian Razer Synapse dilaporkan kadang-kadang tidak menyimpan tetapan lampu dengan sempurna selepas PC ditutup. Seterusnya, Edifier QR30, pemesat suara paling cantik untuk meja minimalis. Ia menawarkan kuasa 30W RMS dengan teknologi cahaya Tempo Abyss yang nampak sangat futuristik. Spesifikasinya mantap dengan Silk Dome tweeter 0.75 inci dan sokongan Bluetooth multipoint. Anda boleh kawal kesan lampu dan EQ melalui aplikasi Edifier Connect. Kekurangannya adalah ketiadaan subwoofer fizikal, jadi jangan harapkan bas yang berdentum kuat untuk filem aksi. Ia tetap pilihan utama bagi yang mengutamakan estetika dan kejelasan audio. Berada di tangga keempat ialah Creative Stage Air 2, penyelesaian terbaik untuk ruang sempit. Soundbar compact ini muat cantik di bawah monitor anda dengan panjang hanya 410mm. Ia unik kerana mempunyai bateri terbina dalam yang tahan sehingga 6 jam. Walaupun kecil, ia ada radiator pasif untuk sokongan bass yang lebih baik berbanding speaker biasa. Satu limitasi adalah soundstage yang agak sempit, menjadikannya sukar untuk membezakan arah bunyi kiri dan kanan. Walau bagaimanapun, ini adalah pelaburan yang sangat berbaloi untuk naik taraf audio. Nombor 3, Edifier M60 sesuai untuk pencinta muzik berkualiti tinggi. Walaupun saiznya mini, ia mampu meledakkan kuasa 66W RMS dan menyokong kodek LDAC untuk audio high-res. Panel sentuh di bahagian atas mempunyai penderia cahaya yang akan menyala secara automatik apabila tangan mendekat. Anda juga mendapat stand aluminium dengan sudut 15 darjah untuk posisi pendengaran optimum. Perlu diperhatikan bahawa bahagian belakang unit boleh menjadi agak panas jika dibiarkan dalam mood standby terlalu lama. Ini adalah sistem 2.0 paling berkuasa untuk saiz sekecil ini. Naib juara kita ialah Vinfear VF Hyperbar 1100, sistem hiburan serbaguna dengan mod karaoke. Dengan kuasa 120W, bunyi yang dihasilkan memang lantang seperti di pawagam. Ia dilengkapi slot mikrofon, kawalan gema, USB dan juga radio FM terbina dalam. Reka bentuknya yang ramping memudahkan susunan di bawah TV atau monitor yang besar. Kelemahan kecilnya adalah kabel aux yang disertakan terasa agak nipis dan kurang premium. Jika anda mahu speaker untuk gaming dan majlis hari jadi, Vinfear adalah jawapannya. Akhirnya, pilihan nombor 1 kami tetap jatuh kepada Logitech Z313. Ia adalah definisi best value for money. Dengan sistem 2.1 yang ringkas, anda mendapat subwoofer yang sangat padu. Persiapannya sangat mudah, hanya guna bicu 3.5mm dan ia serasi dengan hampir semua peranti. Kualiti bunyinya sudah cukup ngam untuk kebanyakan telinga, walaupun tanpa kawalan treble berasingan. Ia tahan lasak, murah dan memberikan prestasi yang konsisten untuk jangka masa yang panjang. Inilah raja bajet yang sukar digugat sehingga tahun 2025.
Kesimpulannya, jika anda mahu bas paling padu, pilih Logitech Z313 atau Razer Nomo V2. Untuk ruang yang terhad, Creative Stage Air V2 adalah penyelamat anda. Jangan lupa tekan pautan di ruangan deskripsi untuk melihat tawaran terkini. Like dan subscribe jika video ini membantu anda membuat pilihan tepat. Jumpa lagi!